Kamera filem kenapa cermin lama dikaitkan dengan mitos seram? Pernah tak, bila tengok cermin lama, tiba-tiba rasa macam ada sesuatu berdiri di belakang kita? Kenapa setiap filem horor suka guna cermin lama sebagai punca gangguan? Hari ini, kita bongkar kenapa cermin lama selalu dikaitkan dengan mitos seram, roh, dan alam gaib. Bahagian 1, Sejarah mitos cermin. Sejak zaman dulu, banyak budaya percaya cermin bukan sekadar pantulan, tapi pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Orang Rom purba percaya kalau cermin pecah, roh jahat boleh keluar. Dalam budaya Cina lama pula, cermin dianggap boleh memerangkap semangat seseorang. Sebab itu, bila ada kematian, ada keluarga yang tutup semua cermin, takut roh si mati tersangkut dalam pantulan. Bahagian 2, Kenapa cermin lama lebih seram? Cermin lama biasanya ada lapisan perak di belakangnya. Bila dah tua, lapisan itu akan berkarat, gelap dan pecah-pecah. Pantulan jadi kabur, wajah nampak herut, dan itu cukup untuk otak manusia mula bayangkan benda bukan-bukan. Ditambah pula dengan bingkai kayu lama, ukiran pelik, dan suasana rumah lama, semua elemen ni bagi vibe supernatural. Bahagian 3, Psikologi takut. Dalam psikologi, ada satu fenomena dipanggil Troxler Effect. Kalau kita renung muka sendiri dalam cermin terlalu lama, otak akan mula padamkan sebahagian wajah. Inilah sebab ramai orang nampak bayangan berubah, jadi hodoh, atau seperti ada wajah lain muncul. Jadi, bukan cermin lama yang berhantu. Ia gabungan mitos turun-temurun, suasana menyeramkan, dan ilusi minda manusia sendiri. Tapi, kalau malam ni nampak sesuatu dalam cermin, pastikan itu betul-betul diri anda.